Jadi ada cerita seorang yang susah, suami isteri. Depa jual hari tu dapat hasil beli makanan hari tu. Esok nak makan kena pi jual pula. Jadi laki dia ni kerja jual kapas. Ataupun tempat kita kabur orang buat bantai tau. Cari, himpun bolan plastik pi jual. Dapat, balik beli beras, beli lauk lah kalau tempat kita. Kalau sana, beli roti lah. Arab ni makan roti. Beli lauk, beli beras, beli lauk, balik, makan. Makan lepas lah untuk hari tu. Esok nak makan, kena pi cari lain. Kapas himpun jual. Jadi sehari jual, dapat duit, belanja. Ada keluarga yang kita jumpa jenis tu. Dia abang kat anak dia, ni kita nak raya ni. Kasut raya dengan baju raya duduk dalam sungai. Pasal duduk dalam sungai, kerja dia tangkap ikan dalam sungai. Dapat ikan, jual ikan, dapat duit tu pergi belilah kasut raya, baju raya. Kalau dalam sungai tu tak dapat ikan, kasut raya pakai terlepas dengan baju raya. Dia susah. Jadi lauk nasi makan pun beda-beda cukup. Bayar yuran sekolah. Nak kata boleh simpan duit, tak ada. Susah. Jadi cerita kau ni pun lagu tu, laki bini susah. Akhirnya, hari-hari kena jual, kena menega. Jual dapat duit RM2-3, RM10, RM20, beli beras, beli lauk, habis. Satu hari, dia pergi jual, dapatlah kita kata sehari 10 dirham, 20 dirham. RM10, RM20, RM30. Beda nak makan. Zaman tu, zaman lah ni, 2-30 mana nak cukup. Mungkin dapat kita katalah sehari 50. Kalau zaman lah ni. Balik, beli beras, beli lauk, habis. Esok pergi jual pula. Sampai satu masa, seorang hamba Allah yang buka kedai ataupun menega sama jiran dengan dia jual di pasar. Duk kira nak berkelahi, nak marah kepada seorang pembeli. Pembeli tu mai beli, nak utang. Dia tak bagi. Tak kenal apa. Tuan kedai tu tak bagi. Pembeli tu kata, hang tak bagi apa, aku nak ambil juga. Aku dah bayar, tak ada duit, aku minta utang cara elok, hang tak bagi. Lah aku nak beli, nak utang, hang tak bagi, aku perlu. Aku nak ambil juga. Kawan tu kata, hang ambil, aku tikam. Marah tu pergi kedai. Diorang duk abang kata, nak barang saya kena bayar duit. Tak boleh hutang, tak boleh apa. Dia gagah nak hutang juga. Pergi cari hutang lain. Aku terpaksa kena ambil. Pasal aku tak ada apa juga. Aku nak hutang, nanti ada duit aku bayar. Tengkang antara pembeli dengan penjual. Sampai nak bertikam nak membunuh. Kenapa? Kerana aku buka kedai tak mau bagi orang hutang. Hang nak gagah main hutang. Kawan tu kata, aku terpaksa hutang. Tak hutang, aku nak guna tak boleh. Nak belanja tak boleh. Tapi aku terpaksa hutang. Hang tak bagi, aku nak ambil. Dua-dua ketegak. Salah kawan beli tadi. Dah orang tak bagi, pergi cari kedai lain. Pergi cari kawan, hutang kawan. Tak apa. Ni gagah nak berkeli, kawan tu pun marah nak bertikam. Maka kawan tadi yang jual barang boleh RM45, RM30. Dia ni beda nak beli lauk dengan nak beli apa beras, minyak untuk makan hari tu. Dia tanya, berapa yang dia hutang dia barang ni yang dia nak ni, nak makan dia nak ni berapa? Kawan tu pun nak hutang tepung lah balik roti makan. Abang lah, harga dia kita kata lah, dia dapat hari tu RM50. Harga dia RM50. Kata oleh penjual nak tikam pembeli tak mau bayar ni. Barang ambil, duit tak mau bayar. Apa cerita? Kawan tu kata, bukan aku tak mau bayar. Aku tak ada duit, aku hutang, nanti ada duit bayar. Aku tak percaya, kata kawan hak jual.
Lain kali kawan hak duk jual kabur, jual kapas tadi, dia jual hari tu untung dapat senilai yang diperlukan oleh kawan yang berhutang tadi. Tak apa, hak mana dia hutang kira percuma, saya bayar. Kawan tu pun belagak kaya, dia pun banyak tu, ada duit pun, tapi kesian kat kawan hak nak kena tikam ni, biar ni dia tikam darah, dia pun masuk hospital, dia pun mati. Aku nak selamat dia daripada dipukul, ditangkap, dibunuh, dia tikam, kawan ni pun akan masuk penjara juga. Hak kena tikam sakit, hak menikam pun dibicarakan di mahkamah, sakit juga. Selamat dua-dua daripada berkeli, daripada membunuh, tak apa. Hutang dia, barang dia bagi kat dia, dia nak tepung balik buat roti, ambil. Bayaran dia, aku jamin. Hilang, tak jadi nak berkeli. Kawan tu pun ambil, balik. Duit dia, sepatut dia beli beras, beli minyak, beli lauk, beli makan dengan bini dia, dia pergi sedekah ke kawan tu. Dia, papa kena hari tu tak makan apa. Dalam niat dia, biar aku tak boleh makan, tak apa hari ni. Yang penting aku dah menyelamatkan nyawa orang daripada dibunuh. Kerana dia nak hutang dan dia susah. Dan menyelamatkan orang yang membunuh juga. Dari kalau dia bunuh, dia akan dipenjarakan. Tak kena gaya, dibunuh balik. Nak selamat daripada berkeli dua-dua orang ni. Nak selamat nyawa kawan ni yang nak makan terpaksa minta hutang. Dan nak selamat tuan kedai yang duk marah. Tak kena gaya, dia akan cari pasal. Dia juga akan ditangkap polis. Kerana nak bunuh orang. Maka selesai masalah dua orang tadi. Nyawa kau ni selamat, nyawa kau ni selamat. Dia fikir balik kot jalan, fikir susah hati pula. Ish, aku nak oleh apa kat bini aku hari ni nak makan apa Selalu jual, beli makanan, balik makan dengan bini dia. Hari ni jual dapat duit bagi ke orang, nak beli makanan tak ada. Bini dia duk tunggu di rumah, sagi balik bini beletir pula. Tawakal ala Allah. Balik pergi di rumah, bini dia tanya, laku macam mana ni? Boleh lah, macam biasa. Tu buat tak beli makanan balik. Nak beli apa? Tadi keluar lepas pada jual tu. Balik memang nak beli makanan. Nak buat balik makanan tu di rumah macam hari-hari. Beli beras, beda masak sekali. Satu hari makan 3 kali. Beli lauk, beda makan hari ni. Esok nak dapat, jual lain. Hari ni dapat, tak boleh beli pasal tengok orang duk berkeli. Berkeli sampai nak bertikam, nak membunuh. Kawan beli kata, hang tikam aku tikam. Yang penting, aku terpaksa kena minta hutang. Hang tak bagi, aku kena ambil dulu. Mana apa? Kawan hang ambil juga, hang ambil, aku tikam. Hang tak bayar. Tengok mereka sampai nak membunuh-bunuh, nak berkeli. Selamatkan nyawa, selamatkan daripada berkeli. Pecah. Biar saya korban duit saya. Hak saya nak beli beras, beli lauk, beli minyak. Bila makan hari ni, bagi kat mereka. Lepas tu bini dia kata, kita tak ada apa ni? Tak ada. Untuk buat macam mana? Kita cari lebih-lebih kemarin kita pergi jual bagi tadi ni, kok ada pergi jual lain. Tidak kita orang kampung kita. Jenis kabu, jenis kapas ni jenis terbang. Carilah hak terbang-terbang hak lebih-lebih tu, rosak-rosak. Jumpa tak terang mana boleh gagah buat satu bantai macam biasa. Bolam plastik. Pi nak jual. Kali kedua mana ada orang pakai balik habis lah. Pasar daripada pagi sampai tengah hari petang kau ada orang. Tunggu sampai lama beberapa puluh minit, beberapa jam. Tak laku. Bila tak laku, dia fikir, nak kampar ni. Bila tak laku, dia pun bawa bantai nak ulik habang bini dia hari ni tak peraya. Dah lah dapat duit bagi ke orang. Nak jual kok dapat duit, beli pula makanan. Tak ada harapan. Tanggung bantai dia nak jual tadi, balik simpan. Esok cari lain, jual lain. Hari ni, tak tahu nak kata apa dah. Dia pun balik. Balik sampai tengah pasar, ada seorang hamba Allah. Hamba Allah tu, serupa dia juga. Tangkap ikan jual. Dia jual kabu, kena jual ikan. Sekan tanya, pergi mana Balik rumah. Awak, hari ni jual kabu tak laku, jual bantai tak laku. Serupa dengan saya lah. Saya pergi tangkap ikan, boleh kot seekor. Balik jual ikan tak laku ni. Dia pun jenis main sayur pun tak laku. Jangan orang ni balik biar. Lah macam ni
Daripada kamu balik tangan kosong, saya balik tangan kosong, kita tukar. Kata tukar ikan. Aku jual ikan berjam-jam sekok ni daripada tadi lebih mengai. Tak ada siapa ambil, dia mengai di laut. Kamu jual kabu, tak ada siapa beli. Hang bagi kabu hang kat aku bagi ikan aku kat hang. Balik, kurang-kurang pun bini kita tanya, jual laku tak? Laku ni boleh beli ni? Tukar ikan tu bagi cadangan dia. Dia kata, bagus juga punya cadangan ni. Daripada balik, tak dapat apa. Kau ni boleh makan ikan. Kau ni boleh makan kabu, boleh guna untuk tidur. Ikan dia ada. Dia tangkap ikan 2-3 ekor, takkan dia untuk pergi jual. Semua disimpan untuk makan. Satu lagi, sebahagian untuk jual. Setuju tukar. Dia buat balik bagi kat bini dia. Ni makanan kita. Bini dia, yang penting balik makanan sudah. Laku tak laku, cerita lain. Lega dia kerana tukar ikan tadi berasa nak tukar. Sekarang apa? Kerana sama-sama tak laku. Bini dia pun bersiang ikan nak masak. Belah-belah ikan, dalam tu ada mutiara. Ambil mutiara tu buat pergi kedai mah. Kedai mah tu kata, aku boleh nilai tapi aku tak mampu beli. Pasal mutiara ni terlalu mahal. Harga dia mencecah puluhan ribu ringgit. Kalau hang nak lagi tahu siapa boleh beli, hang pergi kedai sebelah. Pergi kedai sebelah, naik pula dah. Beratus ribu ringgit. Naik dinar-dinar zaman dulu. Ratusan dinar. Dia sedekah 10 dirham, dia dapat 100 dinar. Nilai tu, nilai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu punya nilai. Sedekah 10 ringgit, 50 ringgit, dapat balik ratus-ratus ribu ringgit. Nilai mutiara tu terlalu mahal. Kawan kedua kata, aku tak mampu beli, aku hanya mampu nilai. Dia nilai lebih mahal daripada hak mula. Hang nak kena pergi kedai besar nak kot depa nak beli. Pergi kedai tu lagi. Kedai tu sanggup nilai lebih kali ganda lagi. 2-3 kali kedai dia pergi, dapat kedai yang besar dan harga paling mahal dia jual kat kawan tu, dia dapat untung. Dia sedekah RM50, dia dapat RM100,000. Kenapa? Kerana jumpa dalam ikan tadi. Maka ulama yang membawa carta ni kata, tu kelebihan sedekah. Dia sedekah RM50, niat dia nak selamat nyawa orang daripada berkelahi, Allah balas balik RM100,000. Di Thailand tahun lepas ke apa, seorang manusia di Thailand dapat mutiara macam cerita tadi, harga dia jutaan ringgit. Sebiji lah. Dia pun dapat lagu tu. Lagi harga dia ratusan dinar. Dia sedekah hanya beberapa puluh dirham, dia dapat begitu banyak dinar. Nilai mutiara yang dia dapat tu berkali-kali ganda daripada duit yang dia sedekah. Berkat dia sedekah dengan jujur dan ikhlas, nak selamatkan nyawa orang pula, seorang Muslim, seorang mukmin daripada berkelahi, daripada bertikam, daripada bunuh. Allah ganti cash, dapat sebutir mutiara yang amat mahal. Kalau kita nak buat contoh bahasa Malaysianya, dia bagi RM50, dia dapat RM100,000. Ini kejadian dicerita zaman dalam kitab dulu. Hanya dengan jual kabu jadi kaya. Dan ada seorang hamba Allah yang dia rajin sumbang dalam kebaikan. Masjid nak tambak pun dia tambak parking, dia bagi. Nak beli mozaik, dia bagi. Allah Ta'ala ganti pada dia, nama dia naik dalam bank, simpan duit apa tau, dapat 1 juta. Kan ada jenis cabutan bank Islam ke bank apa, untuk dapat 1 juta. Dapat ke dia? Seorang hamba Allah. Jadi tak mustahil daripada orang biasa dapat duit banyak kerana sedekah. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, Allah ganti balik. Ni cerita dalam kitab bagaimana seorang hamba Allah sedekah hasil nega dia yang sikit. Tujuan dia nak selamatkan daripada mati kawan yang kelaparan tadi, mati kerana terpaksa minta makanan, mati kerana nak dibunuh oleh kawan yang
jual tadi kerana nak gagah nak ambil makanan juga, dan selamatkan orang yang menjual tadi daripada terlibat dengan perbuatan yang bahaya, iaitu memukul atau menyakitkan orang lain. Dia selamatkan 2 nyawa. Allah bagi keadaan ganti daripada duit dia yang keluar tadi hanya beberapa dirham, diganti dengan ratusan dinar. Dapat tahu mana? Dalam perut ikan mai pada laut. Ni cerita disampaikan oleh seorang ulama. Bagaimana Allah memberikan rezeki yang murah sekelip mata kepada orang yang melakukan sedekah hanya beberapa ringgit, beberapa dirham kepada orang yang amat memerlukan, yang dia tengok depan mata dia.